burung kakak tua yang dikatakan parrot, kata-kata ulangan, kata-kata yang biasa saja, yang mencerminkan minda kita yang tak berubah dari zaman ke zaman. Jadi yang saya sebut tadi itu, dia orang kata skrip hidup. Skrip hidup tu, kalau kita tengok wayang gambar 999 kah, atau kita tengok wayang gambar cinta kah, kita tengok wayang gambar perang kah, kita tengok wayang gambar raja kah, bila kita tengok yang mengisahkan tentang raja, lama kelamaan sebelum dia cakap kita tahu apa dia nak kata. Itu dikatakan skrip hidup. Jadi kalau dunia keliling kita berubah, adakah kita nak ubah skrip kita atau kita nak kekalkan skrip kita? Kalau dunia sekeliling kita menuntut bahawa kita berani bersaing dengan dunia luar, adakah kita nak berkata, aku tak mau bersaing, biar seluruh dunia bersaing, aku tak mau bersaing, anak aku tak payah bersaing? Kalau dunia lain menguasai ilmu matematik, adakah kita nak kata, oh aku tak tahu matematik dulu, tak perlulah anak aku menguasai matematik? Atau sebaliknya, aku tidak kuat matematik, oleh itu anak aku mesti lebih kuat matematik daripada aku, dan aku akan lakukan segala-galanya untuk memastikan bahawa anak aku itu menguasai matematik. Jadi ini adalah keputusan ibu bapa, dan keputusan ini adalah keputusan yang mencabar dalam banyak hal. Saya bagi contoh ya. Dahulu pihak British, dia mempunyai dasarnya dia nak menjadikan anak nelayan dan anak petani dan nelayan yang lebih baik. Dia tak mau jadi lain. Dia tak mau bagi anak petani dan nelayan jadi lain pada petani dan nelayan. Tapi dia mau jadi petani dan nelayan yang lebih baik. Sesungguhnya, bila negara maju, macam negara kita sekarang, kita adalah pada peringkat, dahulunya kita fokus kepada komputer, ICT. Sekarang kita dah mula fokus kepada pertanian. Sesungguhnya, kita mau anak petani menjadi petani lebih baik, seperti pihak British. Tetapi, kita mau anak petani itu mempunyai ilmu, bukan sahaja dalam bidang pertanian, tetapi dalam bidang-bidang yang lain, kesemuanya. Jadi kita dapati, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa merentas generasi, banyak generasi, anak dan bapa itu dan ibu itu harus mempunyai peluang berbual berpanjangan. Bukan berbual tersekat-sekat, pendek-pendek, satu ayat, dua ayat, satu frasa, tetapi soal jawab dalam keadaan tak kena marah, dalam keadaan tak kecil hati, satu perbualan yang berpanjangan. Dan dalam hal ini, skrip kita dalam perbualan kita dengan anak-anak kita haruslah berubah. Dan mengubah skrip tu, dia sebenarnya ada kaitan dengan budaya. Dalam budaya barat rata-rata, dia tak suka kata, no, you cannot do that. Jangan, tak boleh buat begitu. Dia tak suka cakap begitu. Lebih-lebih lagi kelas menengah. Budaya barat rata-rata, dia suka kata begini, do you think it's the right thing to do? Adakah kau fikir itu benda yang betul dilakukan? Kemudian dia tanya pula, why do you think? Mengapa yang dipikirkan itu? Kemudian dia soal balik. Dia kata, apakah akibat keputusan dan tindakan kau kelak?
Dan dia tambah pula, apakah akibat keputusan dan tindakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi dia suka berbual begitu. Itu rata-rata budaya guru sekolah. Macam guru sekolah kita ni, umumnya bila ada soalan, jawapan, cikgu nanti kata, oh itu salah, itu tak betul, yang ini lebih betul. Tapi dalam kelas-kelas di negara barat, dia nanti kata, kalau budak tu jawab tak betul, dia kata, can you say it again from a different perspective? Dia tak kata salah. Dia kata, bolehkah kemukakan idea itu dari perspektif yang lain? Ataupun dia nanti kata, boleh tak fikir semula perkara itu? Ataupun dia nanti kata, apa kata kalau perkara yang dibincang itu dilihat dari sudut-sudut yang berlainan, dan macam-macam. Ataupun dia kata begini, baiklah, Tan jawab sekarang sebab umur Tan 10 tahun. Andaikan umur Tan 20 tahun, adakah jawapan itu sama? Dia tak kata salah, ini betul, itu salah. Tapi dia ungkapkan secara lain, dia menjemput pelajar itu memikir secara mendalam dari perspektif yang berbeza. Jadi sekejap tadi saya sebut apa yang berlaku dalam bilik darjah yang berlainan di antara budaya salah betul dengan budaya mari memikir semula, mari meneroka, ambil tanggungjawab memikir semula hal ini. Pada satu hal, perbezaan ini adalah perbezaan budaya. Tapi pada satu tahap yang lain, perbezaan ini adalah perbezaan kelas sosial. Kelas sosial tu dia ada begini. Orang pekerja pendapatan yang paling rendah, pekerja yang kemiskinan ketara tu yang paling rendah, kemudian pekerja kelas menengah rendah, kelas menengah-menengah. Ini dalam pendapatan mengikut ukuran sosioekonomi. Kelas menengah atas dan kelas pendapatan ekonomi, pendapatan yang tertinggi, umpamanya RM25,000 sebulan, RM50,000 sebulan, RM100,000 sebulan, yang anak-anak dan keluarga mereka setiap cuti akan naik kapal terbang bercuti di merata tempat di dunia dan mempunyai kawan lain-lain tempat. Jadi perbezaan perbualan ini juga perbezaan kelas. Tanggungjawab ibu bapa, walaupun datang daripada kelas sosioekonomi yang sederhana, ialah memastikan bahawa walaupun hidup dalam keadaan sederhana, tetapi mindanya, nilainya cergas dan terbuka dan sama seperti orang yang terkaya di dalam negara kita. Biasa bagi contoh yang saya suka selalu, di sekolah kita ajar 16 nilai murni. Bila kita ajar 16 nilai murni, ini tak bererti bahawa yang di Pertuan Agong ada 16 nilai murni itu, timbalan yang di Pertuan Agong ada 15, Perdana Menteri ada 14, timbalan Perdana Menteri mempunyai 13, datang pada pengetua sekolah dia ada 5 nilai murni, kemudian orang lain semua nilai murni yang kurang daripada itu. Tidak, kita tak boleh terima itu. Kalau kita mengajar 16 nilai murni, 16 nilai murni perlu dikuasai, dihayati oleh yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, ahli korporat manakah, dan juga petani, nelayan, pekerja buruh, sama sahaja nilai murni. Jadi nilai teks itu, kesayangan kita, sayang kita kepada anak kita, tak kira kedudukan ekonomi korporat, sebab dan kita kepada anak kita kira pekerjaan ekonomi, maka keyakinan kita kita boleh membimbing kepada
Secara sebaik-baiknya ialah keyakinan bahawa kita boleh bimbing anak kita sebagaimana orang yang terkaya di dalam